syaitan. Tapi dia jin. Kita ni manusia. Perangai syaitan. Maka, syaitan ini adalah satu sifat. Manusia pun menjadi syaitan. Manusia, jin menjadi syaitan. Manusia tak boleh jadi jin. Boleh? Macam orang Melayu silap. Dia kata masuk Melayu, kan silap. Masuk Islam lah. Masuk Cina-Cina lah dia. Silap dia tu bawa masuk Melayu tu. Mana boleh masuk Melayu? Melayu tu bangsa. Agama tu boleh. Tak? Dia masuk Kristian, dia masuk Islam, dia masuk Yahudi, dia boleh masuk. Tapi dia Melayu juga. Tak? Syaitan tu lah. Syaitan itu ialah daripada bangsa jin. Syaitan bangsa manusia. Tapi dia tetap jin. Tapi dia menjadi perangai syaitan. Kadang-kadang dia hilang jin, jadi syaitan terus. Macam Yahudi lah. Yahudi itu bukan Yahudi. Yahudi itu agama dia. Bangsa dia Bani Israel. Nah, hilanglah Bani Israel jadi Yahudi. Pasal dah buruk sangat perangai dia, hilang bangsa dia. Dan disebut orang Yahudi saja. Tu Yahudi tu, bukan Yahudi. Yahudi itu bangsa apa? Agama dia. Jin itu juga. Syaitan ini asalnya sifat. Perangai, kelaku dia tu. Akhirnya jin tu jadi orang sebut syaitan. Tu dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi maknanya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang kena rejam. Syaitan ni mana? Jin tu lah. Tapi syaitan yang betul. Kita tak lindung dari jin. Jin yang ada jin yang baik, yang Islam. Syaitan tu tak ada syaitan Islam, tak ada. Orang tak benih syaitan Islam ni, tak mahu dia. Tu dia. Maka jin itu jin Islam, jin kafir. Hanya saya nak betulkan orang Melayu, dia kata apa? Sebaik-baik jin, apa dia kata? Sejahat-jahat manusia. Ini statement yang amat salah. Terlalu amat salah. Mana jumpa aku tak? Pelik orang Melayu ni. Pandai tu dia. Cuba bayang ya. Manusia paling jahat, perompak dia tu. Bayang jin tu kira baik benar tu. Nampak? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia setarap dengan baiknya jin. Logik dia kata. Tak ada baiklah jin tu kan. Quran sebut wa anna minnas solihun. Kami ni ada yang soleh. Quran sebut wa anna minnas solihun wa minna duna dzalik. Kami ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Quran tak sebut minnat talihun. Talih jahat, maknanya saleh maknanya baik sikit je. Saleh baik, talih jahat. Quran tak, bahasa Quran tu terlalu cantik. Dia tak kata wa anna minnas solihun wa minnat talihun. Tak. Wa minna duna dzalik. Ada dekat kami yang tidak sebegitu. Begitu. Bahasa lembut tu. Maka jin ada yang masuk syurga. Ada yang masuk neraka. Kalau jin jahat, sejahat-jahat jin itu, mana pula jin yang masuk syurga? Cuma menungkan sikit. Selalu saya dengar tu. Tak ada ustaz dia kata memang jin jahat. Baca Quran dah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada kalau kami yang Islam, ada yang tidak Islam. Jin tu macam gitu. Yang baik-baik, yang jahat-jahat. Yang Kristian pun ada, yang Buddha pun ada, nyembah berhala pun ada, yang pakai seluar pendek pun ada. Sama saja. Yang perempuan pakai purdah pun ada. Jin yang perempuan pakai purdah. Ada. Maknanya lebih sama saja. Dia menyembah berhala, dia ada menyembah api pun ada. Itu kelebihannya. Kena faham betul. Dan jumlahnya, ini jumlah nisbah, bukan maknanya betul. Nisbah. Disebabkan ini, manusia itu 1%. Dia 9%. Kan banyak tu. Kita 1, dia 9. Kita 10, dia 90. Ini nisbah, mana nak ceritakan banyaknya. Persen itu kaedah yang sebut. Banyaknya. Dan dia tinggal di hutan belantara. Orang kata sebut apa?
tempat jin bertendang. Di lereng-lereng bukit, di tepi laut, di tepi sungai, di udara tinggi-tinggi, macam kita pejabat tinggi kan, mungkin dia dekat awan sebelah terus kadang masuk pejabat tu, KLCC kan tinggi kan, dia duduk di sebelah tu, kadang masuk, ada tempat tumpang ada. Atau rumah-rumah yang tinggal tak pernah semayang dalam tu, tak baca Quran dan duduk situ. Atau di tandas-tandas tu. Sebab kita dah buang air, jangan lama dah ambil air, menyanyi bagi sangat. Keluar cepat. Dah habis dah buang air mandi semua, menyanyi dalam bilik air pula. Kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia duduk situ. Relax situ. Tu sebabnya tepi-tepi jalan highway ni kita jangan susah hati. Tempat-tempat kuil-kuil Hindu tu ramai tu. Kuil-kuil Cina duduk situ. Tu sebab kuil Hindu ni ramai di situ. Pasal apa dia ramai situ? Dia suka kena sembah. Dia duduk, dia macam dia mainkan manusia. Tengok manusia bodoh tu, sembah aku, dia kata. Duduk situ. Tu sebab jangan kita main kuil Hindu, jangan main. Bukan pasal kuil tu. Jin ramai situ. Ada orang suka main mata kuil itu gitu-gitu. Dia lempang je mata kita. Itu yang buta tu. Ingat, yang membutakan Allah Ta'ala, kena ingat. Itu kena pegang. Yang membutakan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebab. Macam kita lempang orang jugalah. Terlempang orang kan sakit bengkak. Yang membengkakkan ialah Allah. Kena baca. Jangan tahu aku tumuk mematikan. Yang matikan Allah Ta'ala. Begitu. Di situ dulu. Rumah-rumah yang tinggal lama. Jangan. Macam saya buat rumah di satu buah tempat. Betul. Tapi dia ni memang apa nama. Dia memang dia berani. Duduk, dia pergi kata tuan rumah, awak duduk rumah ni free je, saya siapa tak duduk free. Dia duduk. Dia baca surah Abah. Tengah siang, tengah surah Abah tu, dia rampas surah Abah tu. Tapi dia berani, dia rampas balik. Peranjat jin tu. Makna berani dia tu. Di waktu malam, dia tidur atas katil, jin angkat dia. Angkat tinggi, sampai siling. Dia sedar, apalah yang berkata ni. Dia kata, tinggi sangat ni. Turun sikit. Dia runding pula dengan jin tu. Tu, sampai melepas ni, boom tu. 3 hari dia pun cabut juga. Tapi dia berani lah. Sebenarnya kita ni, jin ni, kita kena berani. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Takut sangat, dia jelmakan yang mana memain kita. Berani jangan. Wahai jin-jin sekalian, menjelmalah kau. Jangan. Jangan. Jangan buat. Pasal kita tak nampak dia. Dengan demikian, kita kalau takut, kita baca ayat kursi ni satu silap lagi kita ni. Baca kursi ni jangan dah kena bawa ayat kursi. Dah tindih dik jin tu, Allahu la ilaha illallah. Tak. Tu yang silap. Kita baca awal. Saya ada pesan lagi satu sebelum terlupa, ke Mekah lalu kena. Dah bagi kunci, masuk tu dia terus baring atas katil tu. Tak boleh. Di Mekah, hotel-hotel Mekah pun banyak jin duduk. Dia ganggu orang semayang semua tu. Sebelum duduk atas katil ke kursi ke, masuk baca ayat kursi dulu. Bukan di Mekah, dia mana pun sama. Di England ke Amerika ke. Dia duduk sana, di England, Amerika pada. Saya pergi ke Australia. Dia boleh mainkan saya tu. Dia tunjuk muka saya duduk lagi satu. Itu lagi canggih. Saya lagi satu. Berlawan tengah malam. Menjerit sekuat-kuat hati. Habis orang bangun belakang. Malam pertama dah main dah. Kawan saya cekik ni. Di Australia tu cekik. Dia kata, ni kronis main kamu. Kawan saya bangun tengah malam, pasang TV, pasang lampu. Saya tak apa hal ni. Jin suruh ganggu. Duduk Australia tu. Maknanya jin ni jangan leka. Leka. Saya leka mesti kena punya. Saya pergi ke Brunei. Dah mengantuk sangat. Saya balik tidur dengan stokin sekali. Kasut tak buka. Penat betul. Tengah malam dia rentak kaki saya tengah malam tu. Tu. Menjerit tengah malam seorang. Jangan leka.
Kita baca nak tidur suka